Kalau anda sedang mencari sebuah kereta keluarga yang besar dan mewah, pilihan sekarang makin banyak. MPV ada, SUV pun ada dan ada beberapa pilihan tren kuasa juga. Enjin petrol ada, enjin diesel ada, sistem hybrid ada dan yang elektrik pun ada. Dan tatkala pasaran kita menerima banyak pilihan baharu dari China, ada satu pilihan dari Korea yang kelihatan sangat gah. Inilah dia, Hyundai Santa Fe. Ada 3 varian untuknya dan yang ini adalah varian kaligrafi. Harganya RM270,000. Jom kita lihat dengan lebih teliti. Baik, kita mulakan dengan pilihan alternatif untuk Hyundai Santa Fe. Kalau anda hanya melihat varian 6 tempat duduk sahaja, ada 2 pilihan dari Mazda yang agak menarik. Ada CX-80 yang lebih mahal dan CX-8 yang lebih murah. Ada juga pilihan elektrik seperti Tesla Model YL. Kalau bajet anda lebih kecil, ada pilihan seperti Jayco J8. Dan kalau bajet anda lebih kecil lagi, tapi masih mahukan sesuatu yang rasa sedikit premium, ada pilihan Proton X90. Bagi pilihan 7 tempat duduk pula, ada 2 pilihan varian untuk Santa Fe. Kedua-dua Prestige dan Prime adalah varian hybrid. Pilihan alternatif untuk varian 7 tempat duduk ada lebih banyak dan ada juga pilihan Continental. Setiap kereta di sini ada kelebihannya dan Santa Fe adalah pilihan yang memberikan package kabin yang luas serta mewah. Baik, jom kita lihat bahagian luarannya pula. Jadi pada saya lah, rekaannya tak adalah nak meniru rekaan seperti Range Rover ataupun Land Cruiser, tapi ia tetap kelihatan tegap dan serius dengan gayanya yang tersendiri. Dan kereta ini kalau kita pilih warna hitam, memang nampak agak menggerunkan juga walaupun ini adalah sebuah SUV keluarga. Dan walaupun kereta ini rupanya serius, ada beberapa Easter eggs. Jadi kereta Hyundai masih adalah lambang H walaupun lambang H yang sengit. Jadi ada beberapa huruf H pada kereta ini yang mungkin pada pandangan pertama kita tak perasan. Jadi dia terletak pada lampu dia, pada DRL dia, bahagian depan ni sebenarnya dia tulis H di sini. Dan lampu belakang dia pun ada tulis H. Kalau kita tengok pada waktu malam lagi jelas. Dan dalam kabin pun ada elemen H ini. Dari bahagian sisinya memang nampak besarlah Santa Fe ni. Dia punya panjang dalam 4.8 meter, dia punya wheelbase dalam 2.8 meter dan tinggi dia hampir 1.8 meter. Tapi perkara yang paling menarik perhatian saya bila saya mula-mula melihat kereta ini adalah benda petak di bahagian sini. Jadi saya ingatkan ini adalah satu slot untuk aksesori camping dan sebagainya, tapi bukan. Sebenarnya dia adalah handle assist. Jadi dia boleh dibuka macam ni, tekan sahaja dan cara untuk gunanya adalah untuk kita pegang di sinilah. Jadi pintu akan dibuka, senang untuk kita panjat dan gapai benda yang kita letak di atas bumbung kereta. Dan benda ini juga boleh dikunci lah. Ada slot kunci di sini, jadi boleh tutup dan kunci supaya tak ada orang buka tanpa kebenaran kita. Dan di bahagian tepi ini juga kita boleh lihatlah yang kereta ini menggunakan rim bersaiz 21 inci, disc brake pembelakang dan menggunakan tayar Kumho X-Star. Suspension pula adalah McPherson strut di depan dan multi-link di belakang. Baik, jom kita lihat bahagian belakangnya pula. Jadi saya yakin ramai yang kurang perkenan dengan rekaan belakang Santa Fe ini kerana lampu belakang dia memang rendah betul lah. Dan apabila sebut pasal rekaan Santa Fe ini, saya memang akan teringat dengan kereta Mitsubishi Townbox yang menjadi asas kepada Proton Juara. Jadi dia pun lampu dia rendah dan lampu dia ada version dengan lampu yang petak. Jadi memang bila sebut Santa Fe, saya akan teringat dengan Mitsubishi Townbox. Tapi pada saya lah, secara keseluruhan, rekaan belakang ni bukanlah satu masalah pun. Ada dia punya appeal, nampak macam satu rekaan ala-ala cyberpunk. Tapi yang saya tak perkenan adalah lampu signal dia lah. Jadi lampu signal dia terletak di sini dan dia terlalu rendah lah. Jadi kalau ada kereta yang posisi di sini, sukar untuk melihat lampu signal ni. Sebab selalunya orang akan expect lampu signal di sini ataupun di sini. Betul, memang akan ada lampu signal pada kita punya side mirror, tapi itu bukan perkara pertama yang orang akan expect. Jadi pada saya lah, benda ni kena tukar dan mungkin kena bermula dengan regulasi oleh mungkin MOT Korea ke apa ke, supaya benda ni lebih mudah untuk kita nampak. Untuk lampunya pula, Santa Fe ini menggunakan lampu jenis LED projector
Ada fungsi auto high beam yang boleh tahan agak bagus fungsinya dan lampu ini tidak mudah terkeliru dengan pantulan cahaya daripada papan tanda jalanan. Masuk sahaja ke dalam Santa Fe ini dan benda pertama yang saya perasan adalah steering dia seakan-akan steering dalam kereta Land Rover Discovery. Sebab apa? Sebab dia ada satu trim yang melintang di tengah-tengah ni. Memang seakan-akan steering Discovery di mana dia ada trim melintang, dia tulis Discovery di situ. Tapi ini bukanlah trim melintang semata-mata. Jadi biasanya kereta dia akan letak logo jenama dia pada tengah-tengah ni. Jadi ini masih adalah satu jelmaan logo Hyundai. Macam mana tu? Dia sebenarnya adalah Morse code untuk huruf H. Jadi ada 4 titik di sini dan ini adalah Morse code untuk huruf H. Jadi ini adalah lagi satu Easter egg lah pada kereta Hyundai Santa Fe ini. Dan ini bukan kali pertama Hyundai menggunakan simbol ini. Kita juga boleh lihat benda ini pada kereta Ioniq 5 dan juga Ioniq 6. Baik, selain daripada Morse code di sini, sebenarnya ada lagi satu Easter egg Hyundai ataupun huruf H pada kabin ini. Jadi kalau kita lihat dashboard dia, nampak ambient lighting dia, ada satu garisan yang melintang panjang di sini dan ada 2 garisan yang menegak. Dan bila kita sambung, terjadilah huruf H di bahagian dashboard kereta. Jadi itulah tanda-tanda ini adalah kereta Hyundai. Jadi ini juga bangsa H, cumanya jelmaan Korea. Baik, nampaknya kita kena teruskan review ini dengan cuaca yang sudah hujan rintik-rintik ini. Jadi anda boleh dengarlah kekedapan bunyi dalam kabin Santa Fe ini dengan hujan yang rintik-rintik ini. Dan dari sudut pandangan ini anda boleh nampaklah dia punya dashboard, papan pembukanya, rekaannya adalah rekaan gaya Korea. Ini gaya Korea melakukan papan pembuka dan kabin yang mewah. Berbeza dengan syarikat China, berbeza dengan syarikat Continental. Dan pada saya lah, dia ada sedikit persamaan dengan syarikat Volvo. Tapi ini adalah pendapat saya sahajalah dengan dia punya penggunaan material kayu di sini. Jadi saya rasa nampak sedikit sophisticated lah. Sudah semestinya dia tidak sama minimalis dengan brand Volvo, tapi pada saya ada sedikit persamaannya. Dan dalam kabin Santa Fe ini juga kita dapat lihat beberapa keistimewaan lah, beberapa ciri istimewa yang mungkin kita belum pernah lihat dalam kereta China yang ada di pasaran Malaysia ya. Jadi salah satunya dia punya kerusi untuk barisan pertama ni adalah kerusi yang dipanggil sebagai comfort seat, dan kerusi ini dilengkapi dengan leg rest extension untuk kedua-dua kerusi pemandu dan juga kerusi penumpang hadapan. Jadi kalau untuk penumpang hadapan anda nak santai ketika sedang pergi dari satu tempat ke tempat lain memang boleh, tapi untuk pemandu seharusnya dilakukan ketika kereta sudah parking lah. Tapi ini adalah satu ciri yang sebenarnya sewaktu kereta Proton EMAS 7 dia punya preview, tapi dia tunjuk kita kereta Geely, dia punya kereta tu ada sebenarnya leg rest extension ini. Jadi dalam Santa Fe ni ada untuk kedua-dua kerusi barisan pertama ini. Yang kedua, lihatlah dia punya center console ini. Memang lainlah daripada cara kereta China ataupun kereta Continental. Jadi dia masih berkeras nak mengekalkan butang-butang fizikal seperti ini. Semestinya kita boleh hargai benda ni lah. Nampak kita punya butang untuk media tu, seat track, untuk radio ni masih lagi adalah butang fizikal. Jadi memang boleh dihargai. Butang untuk adjust suhu aircon pun masih adalah butang fizikal. Cumanya butang seperti kelajuan kipas, butang seperti aircon recirculation dan sebagainya di tengah-tengah ni semuanya adalah touch base. Dan di bahagian bawah ni pun ada lagi butang fizikal untuk kita punya 360 view, untuk kita punya auto start stop, auto hold dan juga driving mode. Jadi inilah sedikit keistimewaan pada kereta premium gaya Korea. Tengok juga di center console ni, kita punya center console ni punyalah besar. Jadi boleh ada 2 wireless phone charger. Dan dalam kawasan ini ada satu benda yang memang tak pernah lihat sebelum ini. Memang saya tak pernah lihat sebelum ini. Apa dia? Dia adalah UVC. Ada butang UVC di sini.
Jadi UVC ni sebenarnya adalah UV cleaner untuk membersihkan benda. Jadi di mana terletaknya UV cleaner ni? UV cleaner dia terletak di sini. Jadi ada satu kompartmen di atas glove box kita. Kita boleh letaklah benda-benda kecil yang muat dalam ni untuk dibersihkan dengan cahaya UV. Dan benda ni sebenarnya dia tercetus selepas pandemik COVID-19. Jadi nampaknya ada effort lah untuk bagi kita kabin yang selesa, praktikal dan juga bersih. Dari segi kemudahan dan keselesaan untuk pemanduan pula, Santa Fe ini dilengkapi dengan adjustment untuk steering, tilt and telescopic ada di sini. Dia juga ada view 360 panorama, senang je, kita tekan butang di sini boleh keluarkan dan boleh swipe seperti ini. Dan satu benda yang unik untuk kereta Hyundai, jadi maksudnya pada kereta Ioniq 6 mungkin pernah nampak, Ioniq 5 pernah nampak, dia ada fungsi yang seakan-akan Honda Lane Watch, cumanya ada untuk kedua-dua belah. Jadi kalau kita signal ke kiri, dia akan buka view ke kiri di sini, dan kalau kita signal ke kanan, dia akan buka view bahagian kanan di sini. Memang benda ni boleh dihargai, sangat membantu sebenarnya untuk visibility kita. Dan lagi satu benda yang perlu adalah pada kereta Santa Fe adalah dia perlu ada rear view camera. Jadi ini dalam mode biasa, mode cermin biasa. Tapi kalau kita flip sahaja butang ini, nampak ada view camera. Jadi kalau kabin ini penuh dengan penumpang pun masih lagi kita boleh melihat dengan jelas bahagian belakangnya. Dan selain itu ada macam-macam lagi kemudahan yang kita boleh hargai di barisan pertama ini. Jadi ruang simpanan dia memang banyaklah. Jadi bukan sahaja ada glove box di sini, kita ada tray di sini dan UV cleaner saya dah tunjukkan tadi. Center console ni pun ada 2 tingkat. Wireless charger dia ada 2, boleh charge 2 phone sekaligus. Dia punya center armrest storage box ni boleh dibuka macam ni, nak buka dari belakang pun boleh. Dan dia punya door bin semua besar lah, memang sangat praktikal. Dan bukan sahaja kerusi ni adalah kerusi comfort yang boleh recline habis, memang relax habis, dia juga ada fungsi seat heating dan seat ventilation. Jadi kebanyakan kemewahan sebenarnya pada Santa Fe ini pada saya lah dah diletakkan pada barisan pertama. Jadi nampaklah ini adalah sebuah kereta untuk ibu bapa dengan anak yang mungkin ramai sedikit. Sebab apa? Sebab semua keselesaan di sini. Bahagian belakang tu kerusi dia sebenarnya tak adalah sesuai untuk bos ke apa. Kereta ini adalah sebuah kereta keluarga, cumanya kereta keluarga yang sangat mewah. Baik, jom kita belik-belik pula screen head unit dalam Santa Fe ini. Jadi screen dia, resolution dia cantik, cuma dia punya interface tu lebih simple lah, tidak sebanyak aplikasi seperti head unit dalam kereta-kereta China. Jadi inilah kita punya home screen, rupanya sebegini. Terus nampak ada media yang memainkan media daripada Android Auto di situ. Kita boleh pilih phone juga di situ, Android Auto. Bila buka Android Auto, kita boleh wireless connection, sudah semestinya untuk kereta seperti ini. Boleh juga pergi balik ke menu utama. Dan di sini ada setting untuk kerusi. Jadi dari barisan pertama ini kita boleh adjust kerusi di barisan kedua. Nampak juga apa yang boleh dibuat di kerusi barisan kedua. Dia ada seat heating sahaja, kita boleh lipat apa semua boleh. Dan ada setup di sini yang akan buka banyak perkara. Jadi ada vehicle settings lah, ada macam-macam di sini. Cuba kita tap driver assistance, sound settings. Dan terus nampak, saya lupa nak sebut tadi, dia menggunakan sistem speaker Bose. Bunyi dia memang puas hati lah. Jadi kita boleh setting di sini apa ni, dynamic speed compensation, startup maximum volume limit. Oh, ni maksudnya kalau kita mungkin orang yang menggunakan kereta sebelum kita, dia pasang lagu kuat-kuat, kita tak suka kan. Jadi bolehlah kita set volume limit, taklah kita terkejut bila masuk kereta. Kadang-kadang kita diri sendiri yang terlupa nak perlahankan volume semula. Seterusnya buttons, yang ni adalah dia ada shortcut button.
pada steering wheel tu, jadi ada butang star tu kan. Jadi kita boleh customize lah kita nak dia link kepada fungsi apa. Dia juga boleh swipe ke bawah dan nampaklah perkara ini ya. Dan last sekali, jom kita lihat dia punya 360 panorama view. Jadi bagusnya dia ada butang fizikal pada center console dan kita hanya perlu tekan, dia akan keluarkan sebegini. Okey, boleh swipe tak? Boleh. Okey. Macam itulah rupanya. Ada juga option di sini apa? Pandang depan, pandang belakang, masuk ke 3D view. Display ni lah. Okey. Baik, jadi ini pula meter cluster dalam Santa Fe ini. Jadi jom kita lihat rupa klasik. Jadi ini adalah rupa klasik, ini pula adalah rupa simple dan kita boleh buat tema dia untuk ikut kita punya driving mode. Kalau kita tekan link to driving mode dan bila kita tukar ke mode My Drive, Eco, Normal, Sport, rupa dia sedemikianlah ya. Kita juga boleh pilih sama ada nak style A, B atau C. Jadi ini adalah style A, B dan C. Di bahagian tengahnya pula kita boleh lihat ada sedikit info tentang kereta ini. Jadi kita hanya perlu tekan butang pada steering untuk pilih apa yang ditunjukkan lah. Tire pressure, waktu kereta beroperasi sejak refueling, ada trip meter yang biasa juga ya. Ada juga trip meter sejak last refuel dan current trip. Seperti itu. Okey, mungkin anda juga perasan di bahagian kanan ini ya, ada satu panel yang kosong ni kan. Jadi saya pun tertanya-tanyalah apa benda ni sebenarnya. Jadi setelah saya baca-baca sikit, rupanya dalam market tertentu sebenarnya bahagian tu boleh jadi fingerprint scanner. Saya tak pasti sama ada dia berfungsi tak untuk kereta pasaran Malaysia ini, tapi itulah sepatutnya. Nampak gaya macam boleh jadi phone holder. Ada yang kata magnetic, tapi saya dah cuba, dia tak magnetic lah. Tapi itulah dia, ada di situ, boleh jadi fingerprint scanner. Baik, jom kita lihat barisan kedua dalam Santa Fe ini pula. Jadi anda boleh lihat dari cara saya duduk pun boleh nampaklah betapa luasnya barisan kedua dalam Santa Fe ini. Jadi macam biasa, kerusi pemandu dilaraskan kepada kedudukan pemanduan saya. Saya hanya berketinggian 165 cm sahaja dan kerusi barisan kedua ini telah dilaraskan kepada kedudukan paling belakang sekali. Jadi lihatlah sendiri ruang kaki dia. Begitu banyak Memang luas betul lah. Dan sebenarnya cara untuk melaraskan kedudukan barisan kedua ni, dia pelik sikit lah. Dia ada butang electric release, tapi dia adalah pergerakan manual. Jadi dia ada spring ya, macam spring loaded sikit. Saya tekan, nampak? Dia akan guna spring, tolak kita ke depan. Dan depan ni dia tak boleh lock lah. So kita kena tolak sikit, cari tempat yang dia boleh lock. Itulah dia, boleh lock. Jadi ini adalah kedudukan yang agak ke depan sikit. Masih lagi ada ruang untuk kaki kita. Tapi dia, pada saya lah, saya rasa benda ini memudahkan kita untuk akses barisan ketiga. Sebab hanya perlu tekan butang electric release dan kerusi ini akan ke depan. Jadi senanglah kalau nak akses barisan ketiga. Tapi sebab ini adalah 6 seater, sebenarnya boleh je nak lalu tengah ni. Tapi tak semua orang boleh lalu. Tak semua orang ada kemampuan yang sama. Baik, seterusnya jom kita lihat apa yang ada pada kerusi dia. Jadi kerusi dia ada fungsi seat heating dan kerusi dia ada power adjustment. Untuk apa? Untuk backrest dia. Backrest dia boleh adjust, powered. Dan dia punya bench ni pun ada power adjustment. Tapi untuk adjust kita punya tilt angle. Nampak? Boleh ke atas, boleh ke bawah. Tapi tilt angle sahaja. Dan seperti kerusi barisan pertama, dia macam ada satu mode comfort juga. Jadi ada lagi satu butang di sini yang kita boleh tekan dan dia akan terus letakkan kerusi dalam kedudukan yang paling relax. Inilah dia kedudukan paling santai sekali untuk barisan kedua. Dan untuk kembali pun tekan butang yang sama, cuma pada side yang lain. Kembali seperti biasa. Okey, lain-lain kemudahan yang ada untuk penumpang di barisan kedua. Kita ada ruang storan yang boleh tahan bagus, ada ruang di belakang kerusi hadapan, ada ruang simpanan di sini, tray yang kita boleh slide. Kita juga boleh akses armrest storage box ni.
kita boleh buka seperti itu sahaja. Pada bahagian pintu ada 2 cup holder untuk setiap belah. Di atas ni 2 cup holder, tapi bila dia buat rekaan seperti itu, door bin dia jadi kecil. Dan barisan kedua, aircon dia terletak di sini, tiada di center console. Penumpang barisan kedua juga dapat pidai, tapi jenis manual. Tapi dengan ciri-ciri kemewahan yang kira boleh tahan lah untuk barisan kedua. Ini masih bukan satu kereta untuk bos. Ini adalah kereta keluarga yang mewah. Jadi dia tidak sama tahap kemewahan barisan kedua dengan barisan pertama. Tapi apa yang kita boleh hargai lah ialah seluruh kabin ini sebenarnya rasa mewah. Terutamanya dengan penggunaan bahan dia. Belakang ni pun masih lagi dapat krim kayu dan dia punya brush stainless steel ke brush aluminium di sini, dan dia punya headliner ni material suede ni. Ni memang rasa sangat premium. Mungkin sukar sikit untuk dijaga. Mungkin kalau anda nak pakai kereta ni, mungkin tunggu anak dah matang sedikit. Tapi memang rasa premium lah kabin dia. Okey, barisan ketiga pula. Jadi kerusi di barisan kedua telah dilaraskan kepada kedudukan yang paling belakang sekali. Dan lihatlah, lutut saya dah sentuh bahagian belakang kerusi ni. Jadi untuk mereka yang lebih tinggi memang susah lah nak muat dalam ni. Memang tak selesa lah. Dan anda lihat saja kedudukan saya ni, nampak dah macam mencangkung pun ada. Sebab dia punya bench ni memang rendah, lantai dia tinggi sikit. Jadi kita kat belakang ni tak selesa sangat lah untuk mereka yang dewasa. Lebih sesuai untuk anak-anak kita yang kecil. Tapi yang bagusnya mungkin mereka boleh hargai lah, ada beberapa ciri yang membantu di belakang ni. Jadi ada blower aircon yang kita boleh adjust kelajuan kipas dia. Suhu memang tak boleh adjust lah. Arah untuk blower ni pun kita boleh adjust di belakang ni. Dan di belakang ini juga ada 2 port USB-C. Satu di belah kanan, satu di belah kiri. Backrest pun boleh dilaraskan. Jadi boleh nak menegak macam ni ataupun nak condongkan pun boleh. Headrest ni pun sebenarnya boleh dilaraskan. Tapi yang saya paling suka lah ialah barisan ketiga ini dilengkapi dengan point isofix. Jadi bolehlah nak letak child seat dekat belakang ni. Untuk ruang boot Santa Fe ini pula, kalau ketiga-tiga barisan kerusi digunakan memang kecil sahaja ruang bootnya. Tapi kalau barisan ketiga dilipat, ruang boot yang ada lebih sedikit daripada 1000 liter. Dan yang saya suka adalah apabila kerusi barisan ketiga dilipat, ada tonneau cover yang boleh digunakan. Baik, jom kita pandu pula kereta Santa Fe ini. Jadi ada 3 varian Santa Fe dan 2 pilihan tren kuasa. Yang pertama adalah 1.6 liter turbo hybrid 2-wheel drive, dan yang kedua adalah 2.5 liter turbo all-wheel drive. Bukan hybrid dan tiada pilihan diesel untuk Santa Fe pasaran Malaysia. Jadi yang ini kaligrafi adalah dengan enjin 2.5 liter turbo all-wheel drive. Memang sangat berkuasa lah, sangat powerful. Dia punya kuasa maksimum adalah 281 PS dan dia punya torque maksimum adalah 422 Nm. Dan kalau kita nak tengok satu point of reference, kita boleh lihat Mazda CX-8 2.5 turbo juga. Jadi power pada kereta Santa Fe ini lebih tinggi, tapi torque dia lebih kurang lah dengan torque Mazda CX-8. Dan dengan konfigurasi 2.5 liter turbo all-wheel drive, memang kita sudah dari awal lah boleh mencangkakan kuasa tinggi, tapi memang dia akan makan minyak dengan banyak lah. Jadi kita bakal lalu satu tol di sini. Jadi jom kita lihat sikit pecutan dari kosong untuk Santa Fe ini. Kalau ikutkan dia punya spec sheet, pecutan 0 hingga 100 dalam 7.9 saat. Dan tatkala kereta sekarang kebanyakannya elektrik dan ada hybrid, bawah 8 saat untuk kereta yang besar macam ni, yang petrol, kira laju juga sebenarnya. Jadi kosong, kita berhenti dulu saja. Jomlah kita tekan masuk sport mode. Dah 100 memang cepat je lah. Itu pun keadaan tak ideal. Saya pun tadi ada auto start stop apa semua, jadi lajulah
Dan pada saya lah benda ni sesuai untuk anda kalau anda memang dalam garaj tu ada space untuk satu kereta je yang perlu jadi praktikal. Mungkin keluarga anda besar dan anda juga seorang yang sukakan prestasi tinggi untuk sesebuah kereta. Sebab pada saya lah, selalunya bila kita lihat SUV ni, kita mencari sesuatu yang lebih tenang, nak bawa santai sahaja. Tapi kalau anda seperti yang saya gambarkan, ada satu slot sahaja dalam garaj untuk kereta yang perlu jadi praktikal dan perlukan performance yang tinggi, inilah dia. Memang laju lah, memang puas hati. Cuma downside dia adalah dia akan kuat makan minyak. Okey, dan berkaitan dengan apa yang saya nak cakap ni, sebenarnya dia punya ride pun ada rasa sporty juga. Okey, saya masuk balik ke mode normal. Ride dia pun rasa sporty juga. Jadi macam mana tu? Ride dia pada saya rasa sedikit kasar, ada rasa harsh sikit. Jadi bila kita lalu jalan yang mungkin baru ditampal ke apa, memang kita boleh rasa benda tu dalam kabin. Dan pada saya sebenarnya expect satu ride yang lebih santai daripada kereta Santa Fe ni. Sebab dia dari luar nampak macam satu SUV besar, mewah kan. Kita nak bawa tenang-tenang je sebenarnya. Ini pun saya masuk lorong kiri dan saya pandu pada kelajuan berapa je ni? Pada kelajuan 100 km sejam saja. Memang kita nak relax seperti ini, tapi disebabkan dia ada satu elemen yang rasa sporty, mungkin ada sedikit tempias daripada Hyundai punya N Division. Jadi ride dia macam ni, 100 km sejam saja. Jalan yang diturap tak berapa cantik ni bunyi dia macam ni. Boleh dengar kan bunyi jalan dia? Kalau saya laju sikit, tu pun boleh dengar. Saya lalu sedikit ada tampalan pada jalan tu pun boleh dengar kergung. Jadi dia sporty lah, pendek kata sporty. Tapi pada saya lah, SUV ni selalunya kita mencari sesuatu yang lebih santai. Dan berkaitan dengan ini juga, kita cerita jugalah pasal handling. Jadi walaupun dia laju apa semua, pada saya bila bab handling ni, dia tak ada percubaan untuk menyorokkan hakikat yang kereta ini besar. Jadi memang rasa kalau dalam bahasa Inggeris orang kata apa, cumbersome. Rasa nak bawa tu memang kita kena ada mindset yang lain sikit, mindset yang lebih berhati-hati, mindset yang mungkin lebih mementingkan keselesaan penumpang. Jadi bawa tu dengan perlahan sedikit. Memang bila nak masuk mungkin kawasan bandar yang sempit-sempit tu, kita kena sabar sedikit. Dan benda ni adalah benda yang je sebenarnya untuk kereta dalam segmen ini. Memang kalau kita dah pasang niat nak beli kereta dalam segmen ini, sebenarnya kita dah sepatutnya bersedia untuk gaya pemanduan yang berbeza lah. Bukan bawa macam pelesit, bukan bawa kereta yang lincah di kawasan bandar. Dia adalah kereta yang besar. Jadi itu je lah. Baik, tapi kereta ini masih lagi boleh dikategorikan sebagai kereta yang selesa lah. Cumanya bila kita shopping dalam lingkungan harga ini, mungkin expectation kita lain sikit. Dan bila kita dengar nama variant dia, kaligrafi, bunyi dia sophisticated, bunyi dia macam ke arah kereta yang selesa, yang comfort, bukan ke arah sesuatu yang sporty. Jadi expectation tu jadi lain sikit. Lagi sekali saya cakap, mungkin ada sedikit tempias dari Hyundai punya N Division. Dan mungkin juga kita boleh bagi peluang lah, mungkin varian yang 1.6 turbo hybrid 2-wheel drive, mungkin ride dia berbeza daripada ini. Okey, sementara kita masih lagi memandu di Lebuh Raya, jom kita dengarkan jugalah NVH untuk Santa Fe ini. Jadi sekarang saya sedang memandu pada kelajuan 100 km sejam. 110 km sejam, 120 km sejam, 140 km sejam, 150 km sejam. Dari segi bunyi, tenanglah. Mungkin bunyi yang paling kuat adalah bunyi tayar. Dan sebenarnya kereta ini dia bagi kita tingkap
double glaze juga. Jadi mungkin sebab tu bunyi angin kurang tapi bunyi tayar lebih sikit. Mungkin benda ni boleh diselesaikan kalau anda kisahlah dengan tayar yang lain. Tapi itulah dia, rasa steady dari segi bunyi, tapi dari segi ride, seperti saya cakap lah, dia punya ride ni ingat dia adalah sporty ya. Jadi kalau kita jenis yang nak drive jauh-jauh santai, mungkin akan cepat penat sedikit. Baik, seterusnya kita cerita pula tentang penggunaan bahan api. Jadi kali ni saya tak sempat lah nak buat test yang refill tu sebab kereta pun dah nak kena pulang. Tapi saya dah memandu sejauh lebih daripada 400 km, dan kalau kita berdasarkan trip komputer sahaja, kita dapatlah dalam 13 liter per 100 km. Dan biasanya reading pada trip komputer ni dia macam satu underestimate lah. Jadi kita tambahlah sikit, mungkin 13 lebih ataupun 14 liter per 100 km. Seterusnya jom kita bercerita tentang dia punya sistem ADAS pula. Jadi saya sedang menggunakan sistem ACC ni, dan pada saya lah, sistem ACC Hyundai Santa Fe ni antara yang tenang Jadi dia boleh jaga jarak tu dengan baik. Dia brake pun awal ni sebenarnya. Jadi saya tadi set pada kelajuan 100 km sejam, dan ada satu lori di depan saya ni, mungkin bawa dalam 90. Dia dah brake awal dah, dia dah slow down awal dah. Baguslah, dan distance tu dia maintain cantik Dan dia punya braking tu pun bukan braking yang mengejut sangat. Kira bagus lah ni. Ada kereta yang bila kita set ADAS dia akan ikut rapat. Walaupun kita set, ini pun saya set rapat juga ni, cuma dia punya pertukaran kelajuan tu lebih tenang dalam kereta seperti ini. Kereta lain yang saya pernah pandu yang dia punya sistem ADAS tenang sikit pun adalah kereta seperti apa? Mungkin kereta Honda EN1 hari tu pun dia punya ADAS boleh tahan tenang Jadi bukan apa, dia punya pertukaran kelajuan tu yang tenang. Dia brake awal, dia nak naikkan kelajuan tu pun dia naikkan perlahan-lahan. Jadi selesa. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang kereta Hyundai Santa Fe varian Calligraphy. Semoga info yang saya kongsikan ini dapat membantu anda untuk membuat pilihan membeli kereta yang lebih tepat. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe ke channel YouTube kami. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada berita otomotif terkini serta panduan membeli kereta. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.